Nabi larang kita pilih kasih. Dan pilih kasih itu satu dosa. Kita seorang ayah, kita seorang ibu, kita juga buat dosa dengan anak-anak kita. Dan kita buat perkara yang Nabi tak suka, iaitu kita membezakan kedudukan anak-anak kita. Anak yang ada harta, ada duit, kita layan. Anak yang bodoh, yang tak ada duit, kita tak pandang. Ayah-ayah, ibu-ibu, yang bodoh itu juga anak kita. Yang tak ada duit itu juga anak kita. Mereka ada perasaan, mereka ada hati, mereka juga ada akal fikiran. Dan saat kita memalingkan wajah kita ke hadiran mereka, hati mereka hancur dan hati mereka luluh. Di mana kita ingin mendapatkan waladun salihun yad'una, di mana kita nak cari doa anak-anak kita. Besok semasa kita meninggal dunia, kita perlukan doa anak ini. Tapi jangan buat silap, kerana kesilapan anak-anak kita adalah kesilapan kita. Apa kata Nabi SAW? Nabi kata, lahirnya seorang bayi, dia seumpama kain yang putih, yang mencorakkan ia jadi Yahudi, Nasara, Majusi, adalah dua ibu bapa mereka. Hari ini kita melihat kesalahan anak kita ialah kesalahan daripada ayah dan ibunya. Hari ini anak kita berbuat salah. Kesalahan itu adalah terbit daripada kesilapan kita. Kita yang salah mencorak mereka. Kita yang salah mendidik mereka. Kita yang salah mentarbiah mereka. Jangan jadi kita seorang ayah dan seorang ibu yang menyesal.